sekarang kami berada di RNR Bagan Ajam Butterworth. Yeay! Kita ada sesi. Kita malam ni kita sesi latihan vokal bersama Naso Team. Yes, betul. Ya. Baik. Tadi Mira pun nyanyi sampai 5 lagu tu. Ulang sampai penat je. Hek macam tu. Malam ni dia kena bully teruk. Dia buat bully dah, selalu duduk main drum. Malam ni dia bagi dah. Dia kena hantam vokal sampai tak ada sokong. Seorang DJ. Ya, DJ. Ya, anda kenal kan DJ tu? Yang terbaik. DJ apa, Dek Mira? DJ D. Ya. Okey, terlebih dahulu Assalamualaikum dan juga selamat malam ya. Okey, untuk malam ini saya berpeluang berada bersama dengan rakan-rakan ya daripada Naso. Sebenarnya latihan vokal bagi adik Amira dan juga Mr. Manager pun memang tak kurang hebatnya ya. Allah, siapa tak kenal. Dan juga malam ni Ain pun kena belasah dengan saya. PA adik Amira. Kena duet ya. Terima kasih kepada semua warga kerja Naso ya, yang mana selalu mengalu-alukan kedatangan saya untuk bersama. Mungkin daripada sokongan moral yang dapat saya beri ya, tapi apa pun semua yang terbaik daripada saya. Memang saya menyokong sentiasa daripada dulu sampai sekarang, dan juga saya harapkan kepada semua peminat-peminat adik Amira ya, peminat lah, kalau ada juga peminat Ain berikan sokongan yang padu untuk mereka ya. Okey, bagi anda yang inginkan perkhidmatan DJ di majlis maya keramaian, di function-function seperti dinner, kenduri kahwin, ya, anda boleh hubungi D4C di Facebook. Di bawah Nusha Entertainment. Ya, betul kan, Budi? Ya, betul. Ya. Itu sajalah yang saya boleh katakan di sini. Saya pun tak nak ambil masa panjang. Apapun kita akan menyambut tahun baru 2015 ya. Saya juga bersama dengan warga Naso dengan ini mengucapkan selamat tahun baru 2015. Yeay. Bye-bye. Set. Apa tu? Kita ada gosip sikit. Kita ada gosip ni. Gosip. Malam ni, Badi. Malam ni. Cik PM nyanyi. Kita baru nak bagi tahu lagu. Dia kata dia nak gelek lagu dangdut. Tapi last sekali main. Mana dangdut dia? Dangdut. Last sekali dia main. Jangan menangis sayang. Dia bagi lagu jiwa.
bawa lagu She's Gone. Sekali gosip ni, dia gosip, tarik keluar suara ayam. Lagu She's Gone tu pun dah lagu yang ke-21. Ke-21 dah. Dah orang tak dah letih dah hujung-hujung dah tu. Hampa tahu Lah. gaduh ni macam Suara ayam dia pun kata no. Saya baru makan, baru lepas makan nasi ayam tu keluar suara Adik ayam. Amira tolong hentam depa semua hentam. Depa ni memang suka bertengkar. Macam kartun. Macam OG dengan Corporation tu yang gigi macam tu ha. Tak apa, lain kali kau siapa nak tengok Cik Ain kita gelek macam goyang Inul tu. Gelek sikit. Tak boleh kat sini. Tak boleh. Lain kali kita suruh dia gelek. Dia kena gelek juga. Malam ni tak mau, dia nak bawa lagu Jiwang tau. Cabaran. Kita nak gelek sekali dengan Las Alas. Boleh, saya Nohal punya. Saya Nohal, line clear. Gelek try tengok. Try Gelek ha. Okey. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2015 dan anda terus mengikuti page Amira Syahira Official. Official. Okey. Kita tanya Naso. Okey, standby. Bye. Anda jangan Bikin panas.